Perintah kawalan tembakan. Perintah yang diberi oleh seseorang ketua kepada anggotanya untuk menghala dan menjaga tembakan di dalam pasukan masing-masing. Perkara ini perlu dititik beratkan oleh seorang ketua semasa berlakunya pertempuran semasa latihan atau di dalam operasi. PKT diberi mestilah menggunakan cara tertentu dan mengikut peraturan yang diberikan dengan kuat dan terang supaya mudah didengar dan difahami oleh anggota yang akan menembak. Peraturan. Selepas mengambil keputusan untuk melepaskan tembakan, terdapat 4 peraturan yang perlu dipatuhi iaitu seperti yang berikut. Yang pertama, T. Terang. Perintah hendaklah disampaikan dengan terang, ringkas dan tepat. K. Kuat. Perintah hendaklah disampaikan dengan kuat supaya boleh didengari oleh semua anggota. S. Sebagai perintah. Perintah hendaklah diberi sebagai perintah dan mesti dipatuhi. P. Perenggan. Perintah hendaklah disampaikan secara berperenggan-perenggan. Yang kedua, cara untuk mengelakkan kesalahan atau ketinggalan perintah dan membolehkan anggota senang menggagak urutan perintah. Seterusnya, PKT hendaklah diberi dengan perintah berikut. Yang pertama, K. Kumpulan. Ia diberi adalah seperti berikut. Section, ketua rifle atau kumpulan bantuan. Yang kedua, J. Jarak. Ia diberi untuk menunjukkan kedudukan penembak ke sasaran. Contohnya, 300 atau 150. Yang ketiga, M. Menunjuk sasaran. Mengarahkan pandangan kumpulan ke sasaran. Contohnya, pokok mati, rumah merah, sedikit kanan, pukul 3, simpang jalan dan sebagainya mengikut arah kedudukan sasaran tersebut. Jenis tembak. Jenis tembakan adalah seperti berikut. Yang pertama, tembak. Tembak serta-merta dengan kederasan biasa. Yang kedua, tembak tubi. Tembak serta-merta dengan tembak tubi. Dan yang ketiga, perhati dan tembak. Tembak dengan sendiri apabila sasaran kelihatan di kedudukan yang telah ditunjukkan. Yang keempat, tunggu perintah saya. Bersedia untuk menembak tetapi jangan memulakan tembakan sehingga perintah diberi. Dan yang terakhir, teruskan. Teruskan tembak dengan kederasan biasa, melainkan diberi perintah tembak tubi. Teruskan. Yang ketiga, perintah kawan tembakan tambahan. Selain daripada PKT di atas, beberapa perintah tambahan atau susulan boleh diberikan semasa menembak. Contoh perintah kawalan tambahan yang boleh diberikan adalah seperti berikut. Yang pertama, berhenti. Bermaksud berhenti menembak tapi meneruskan pemerhatian ke sasaran. Yang kedua, buat selamat. Bermaksud keluarkan peluru dan kemudian isikan peluru semula. Pada kebiasaannya, perintah ini diberikan apabila kumpulan bersedia untuk bergerak atau meneruskan mara. Yang ketiga, teruskan atau teruskan tembakan. Bermaksud, tembak semula dengan kederasan mengikut PKT yang diberikan sebelumnya. Yang keempat, kumpulan henti, kumpulan tembak. Bermaksud, untuk mengawal tembakan supaya tidak berlakunya pembaziran peluru. Yang terakhir, kumpulan rifle dan tinjau tembak. Kumpulan MGR henti. Kumpulan MGR tembak. Kumpulan rifle dan tinjau henti. Bermaksud, tembakan akan dibuat mengikut kumpulan bagi mengawal tembakan serta mengelak pembaziran peluru. Seterusnya, PKT ringkas. Perintah ini diberi apabila tidak ada masa tetapi sasaran jelas dan dekat. Contohnya, tidak, suku kiri, tembak tubi, tembak. Seterusnya, PKT bertangguh. Perintah ini digunakan apabila ketua yang mengawal tembakan dapat mengagak apa yang akan dibuat oleh pasukannya atau apa yang akan dibuat oleh musuh. Pasukan penembak bersiap sedia menembak tetapi menunggu masa yang baik untuk menerima perintah. Tembak contohnya adalah seperti berikut. Section 200, pondok kanan, pukul 5, musuh dalam rumpun buluh. 2 section kita akan serang dari kanan. Kita akan beri tembakan perlindungan apabila mereka ada di tempat lapang. Tembak tubi, tunggu. Perintah, saya. Selain itu, PKT individu. Perintah ini diberi apabila musuh kelihatan dalam masa yang singkat dan tidak memberi masa untuk PKT. Tembakan dilepaskan apabila kelihatan oleh setiap anggota. Contohnya adalah seperti berikut. Kumpulan rifle 200 sedikit kanan, pondok, musuh di kawasan itu. Perhati dan tembak.
Seksyen 200 rumah berhala, kanan pukul 3, 200 mil musuh di pinggir hutan, perhati dan tembak. PKT kaedah pengesan. Kaedah ini diberi apabila musuh kelihatan di waktu malam. Contohnya, seksyen pandang hadapan di mana peluru terasa jatuh, di situ ada musuh. Tubi-tubi tembak. Kad jarak. Kad jarak adalah salah satu cara untuk mendapatkan penyatuan antara anggota seksyen dan pelantun dalam lengkok tembakan dan tanggungjawabnya di kawasan hadapan. Seseorang anggota itu perlu tahu tugas dan tanggungjawabnya untuk mempertahankan kedudukannya serta membantu kawasan rusuk kiri di dalam lengkok tembakan mereka. Dalam masa yang sama, keupayaan saling membantu dapat dilaksanakan melalui lengkok tembakan kedua. Oleh itu, menjadi tugas ketua seksyen untuk memberi lengkok tembakan pada setiap anggota di bawahnya secara terperinci. Keseluruhan lengkok tembakan di peringkat seksyen dan pelantun mula adalah ditentukan oleh ketua pelantun masing-masing. Kad jarak boleh memberi panduan dengan cepat dan tepat untuk mengenal sebarang sasaran. Ia akan menentukan yang kawasan bahaya tidak diabaikan. Tiap-tiap senjata di dalam seksyen mempunyai kad jarak masing-masing yang mempunyai tanggungjawab untuk mengendalikan sasaran yang berada di dalam lengkok tembakan seksyen. Ketua seksyen mempunyai kad jarak yang dapat menguasai keseluruhan lengkok tembakan seksyennya. Sebarang kertas yang kalis air dan disamarkan boleh digunakan sebagai kad jarak. Contoh kad jarak adalah seperti berikut. Pemerhatian waktu malam. Sesuatu tugasan yang dilaksanakan oleh anggota bukanlah terhad kepada waktu siang sahaja, tetapi kadang-kala perlu dilakukan pada waktu malam. Walaupun kita mempunyai alat-alat bantuan melihat seperti night vision Google, night vision binocular atau radar, namun penggunaan peralatan-peralatan tersebut adalah terhad. Oleh yang demikian, setiap anggota perlu memilih supaya dapat menggunakan panca indera mata dengan efektif. Pemerhatian pada waktu malam adalah sukar dilakukan dan perlu diawasi dengan lebih teliti supaya sesuatu sasaran dapat dikesan dengan mudah dan dapat ditembak dengan tepat. Prinsip-prinsip penglihatan waktu malam. Bagi mendapatkan penglihatan yang baik dan maksimum pada waktu malam, setiap anggota perlulah memahami prinsip-prinsip berikut. A. Penyesuaian mata ketika waktu gelap. Prinsip ini meliputi perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, penyesuaian mata di dalam gelap amat penting bagi membolehkan seorang anggota itu melihat sesuatu objek dalam pancaran cahaya yang lemah. Yang kedua, terdapat beberapa cara untuk menyesuaikan mata sebelum seseorang anggota itu membuat kerja di dalam gelap. Di antaranya adalah seperti berikut. Yang pertama, duduk di dalam tempat yang gelap selama 30 minit untuk mendapatkan penyesuaian mata. Yang kedua, membuat kerja di tempat yang samar-samar dahulu sebelum membuat kerja di tempat yang gelap. Yang ketiga, menggunakan kacamata merah atau cahaya merah kerana kacamata merah dapat menapis semua cahaya yang masuk ke mata kecuali cahaya merah yang mana tidak akan merosakkan mata. Yang terakhir, perubahan keadaan ada dan masa semasa waktu stand to dan stand down. B. Penglihatan seorang. Prinsip ini meliputi perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, melihat dengan mata seorang bermaksud memandang dengan mata keluar 100 ke 180 mil daripada benda yang dipandang sambil menumpukan pemandangan kepada benda itu. Yang kedua, penglihatan seorang digunakan untuk membolehkan kawasan rut mata dimainkan selain dari menggunakan kawasan sel kon buta. Yang ketiga, sesuatu benda apabila dilihat dengan tepat pada waktu malam akan hilang dalam beberapa saat sahaja. Yang keempat, sel rot yang ada di kawasan kon terlalu sedikit bilangannya dan tidak mencukupi untuk membolehkan seorang itu melihat lebih lama. Yang terakhir, jika benda tersebut dipandang secara serong, iaitu di antara 100 ke 180 mil, bayang benda itu akan difokuskan ke kawasan rot mata dan membolehkannya tersimpan di dalam penglihatan. C. Meninjau. Meninjau bermaksud pergerakan mata bagi memandang dalam masa yang singkat, cepat atau memandang di sekitar kawasan pemerhatian atau memandang pada sesuatu benda yang disyaki.
Prinsip ini meliputi perkara-perkara seperti berikut. Yang pertama, sebab-sebab seorang pemerhati mesti meninjau ialah kerana umbu penglihatan yang memberi sensitif kepada sel rod akan menjadi lemah selepas memandang antara 4 ke 10 saat. Yang kedua, bila satu kumpulan sel rod tidak lagi menjadi sensitif ke atas benda yang dipancarkan di waktu malam, kumpulan kun atau sel rod akan mengambil alih untuk digunakan dengan melihat paksi penglihatannya. Seterusnya, oleh itu setiap 4 ke 10 saat seseorang pemerhati mesti mengalihkan paksi penglihatannya. Seterusnya, lain-lain sebab peninjau dibuat adalah kerana sel rod sangat sensitif terhadap pergerakan tetapi tidak boleh melihat sambil mata itu bergerak. Oleh itu, pemerhati mesti menggunakan kepantasan mata bila mengalih mata ke kumpulan sel rod yang baru untuk mengesan pergerakan. Ianya berbeza dengan tinjauan pada siang hari kerana di siang hari seorang pemerhati mencari sasaran dengan menggerakkan matanya dari kiri ke kanan dan ke benda-benda yang terlindung oleh kayu-kayu dan yang dekat kepada yang jauh. Jika cara ini digunakan pada malam hari, ia akan menggunakan sel rod yang sama dan akan menjadikan mata itu sentiasa bergerak. Yang terakhir, ini menyebabkan pandangan tidak akan nampak langsung meninjau pada waktu malam. Dengan menggunakan cara ini hendaklah dilakukan dengan pandangan serong supaya memperolehi penggunaan mata yang maksimum. Yang terakhir, D. Keyakinan. Prinsip ini meliputi perkara-perkara seperti berikut. Bagi memperolehi keyakinan diri dalam kebolehan melihat pada benda yang menerima pancaran cahaya yang lemah, prinsip-prinsip yang telah dibincangkan mesti digunakan. Yang pertama, pemerhati mesti mempercayai apa yang dilihat oleh matanya kerana sel rod tidak bekerja dalam keadaan yang sama seperti sel telefon. Yang kedua, benda yang dipandang pada waktu malam akan kelihatan kubur dan samar-samar di sekeliling dan tidak kelihatan terang seperti yang dilihat pada waktu siang. Yang ketiga, seseorang pemerhati mesti melalui amalan belajar mengenal benda-benda pada waktu malam dan tahu perbezaannya dari apa yang dilihat pada waktu siang hari. Penyesuaian mata kepada sesuatu benda pada waktu malam boleh tercapai dengan menyatukan prinsip-prinsip melihat pada waktu malam. Yang terakhir, setelah dapat menyesuaikan mata dengan teknik melihat pada waktu malam hari, kebolehan dan keyakinan untuk kejayaan membuat kerja-kerja malam akan tercapai dengan cepat. Prinsip-prinsip pemerhatian waktu malam. Terdapat banyak perkara yang boleh membantu kita untuk membantu pemerhatian secara berkesan pada waktu malam. Di antara perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, semasa penglihatan masih terang, kita hendaklah memerhati kawasan sekeliling supaya benda-benda yang tetap di atas tanah seperti tunggul kayu, pokok-pokok rimbun dan lain-lain dapat diingat. Yang kedua, sesuatu benda tidak akan dapat dikesan jika mendiamkan diri di sebalik perlindungan ini. Ia hanya akan dapat dikesan sekiranya ia bergerak dari perlindungan tersebut. Yang ketiga, bayang. Benda tersebut boleh juga membantu jika mengesan sasaran tersebut. Yang keempat, pada waktu gelap, sesuatu sasaran tidak akan dapat dikesan jika ia berada terlalu jauh. Sasaran itu hanya akan dapat dikesan apabila ia berada hampir dengan kedudukan kita. Yang kelima, api, rokok dan mancis mudah dikesan dari jarak yang jauh tetapi masih sukar untuk dianggar bilangan dan jaraknya. Yang keenam, sekiranya pada waktu malam kita akan mengagak jarak lebih dekat dan bilangan yang lebih banyak dari perkara yang sebenarnya. Yang ketujuh, terdapat banyak lagi perkara yang boleh membantu kita memerhati pada waktu malam dari mestilah digunakan sepenuhnya. Dan yang terakhir, prinsip-prinsip penglihatan dan pemerhatian pada waktu malam hendaklah dipraktikan agar sesuatu sasaran dapat dikesan dan ditembak dengan tepat.
Pergerakan perseorangan di waktu malam. Pergerakan perseorangan pada waktu malam memerlukan pengawasan yang lebih teliti kerana setiap pergerakan yang dilakukan dengan tidak berhati-hati boleh dikesan dari jarak yang jauh berpandukan cahaya atau bunyi yang dihasilkan. Walaupun kegelapan malam dapat memberikan perlindungan dan pandangan, tetapi ia juga boleh mendedahkan kehadiran kita jika tidak diawasi. Cara-cara bergerak pada waktu malam. Pergerakan pada waktu malam mestilah mengikut cara-cara yang betul untuk mengelakkan bunyi bising terutama apabila telah menghampiri kawasan musuh. Pergerakan ini sangatlah lambat dan meletihkan serta dilakukan apabila benar-benar mustahak atau pada saat-saat yang memerlukan. Pergerakan pada waktu malam biasanya dibuat dengan cara-cara berikut. A. Berjalan. Perkara-perkara yang perlu diperhatikan semasa berjalan pada waktu malam adalah berikut. Yang pertama, menimbang badan supaya tidak terjatuh. Ini dibuat dengan menggunakan kaki sebelah belakang, manakala angkat kaki yang sebelah lagi dengan tinggi untuk mengelakkan semak atau rumput yang boleh mengeluarkan bunyi. Yang kedua, meletakkan tapak kaki hadapan perlahan-lahan ke tanah untuk menentukan tidak ada ranting kayu. Ini kerana ranting kayu akan mengeluarkan bunyi yang kuat apabila dipijak. Yang ketiga, seterusnya, ukurkan berat badan anda dengan cermat dengan ke kaki. Yang keempat, julang senjata dengan kedua-dua belah tangan di atas kepala. B. Merangkak. Perkara-perkara merangkak pada waktu malam adalah seperti berikut. Yang pertama, merangkak dengan menggunakan tangan dan lutut adalah sama seperti merangkak pada siang hari. Tangan untuk membersihkan rumput-rumput kering di atas tanah yang dilalui. Yang kedua, merangkak seperti yang dilakukan pada waktu siang hari adalah terlalu bising. Oleh itu, cara-cara merangkak pada waktu malam adalah seperti berikut. A. Menyerap di atas tanah, kaki dirapatkan dan senjata dipegang jauh sedikit ke hadapan. B. Pegang senjata dengan tangan kiri dan tangan kanan membersihkan ranting-ranting kayu, daun dan lain-lain halangan di hadapan yang akan dilalui. C. Angkatkan badan dari tanah dan gerakkan ke hadapan dengan perlahan serta diletakkan semula ke atas tanah. Tugas sentri. Tugas pengawalan adalah sangat mustahak bagi keselamatan satu-satu pangkalan atau kedudukan pertahanan yang diduduki, sama ada untuk jangka masa sementara atau tetap. Tempat pengawalan ini dikenali sebagai pos sentri yang bertujuan untuk memberi amaran awal kepada kumpulannya tentang kedatangan atau aktiviti musuh. Seseorang anggota yang bertugas di pos sentri ini dikenali sebagai sentri ataupun pengawal. Adalah menjadi tanggungjawab sentri untuk memberi amaran awal mengenai sebarang bentuk aktiviti musuh kepada anggota-anggota lain yang berada di pangkalan atau dalam kedudukan pertahanan. Tanggungjawab dan penempatan sentri. Yang pertama, perintah pengawal. Seseorang mesti bertanggungjawab memberi amaran awal tentang pergerakan musuh dan mesti memeriksa pengenalan orang-orang yang tidak dikenali yang berada berdekatan dengannya. Yang kedua, pada waktu malam, sentri mestilah berpasangan dan masa bertugas diselang-selikan. Ini adalah untuk mengelakkan daripada terdapat sentri yang memerlukan tugasnya pada masa yang sama dan ia tidak boleh ditugaskan untuk satu masa lebih dari 2 jam. Yang ketiga, bagi melaksanakan tanggungjawab ini dengan berkesan, perintah pengawal yang diberi oleh ketua hendaklah dirancang dengan teliti supaya tiada perkara-perkara penting tertinggal. Antara kandungan perintah pengawal yang perlu ada adalah seperti berikut. A. Jangka masa bertugas. B. Kedudukan pos pengawal yang lain. C. Lengkuk tembakan dan pemerhatian. D. Maklumat-maklumat rondaan atau pergerakan pasukan sahabat yang berdekatan termasuk pengenalan dan masa keluar masuk. E. Perintah dan cara untuk mencabar. F. Perintah untuk memerlukan tembakan. G. Kedudukan ketua seksyen atau pelatun. H. Kata jodoh. I. Penempatan isyarat awal dan pancaran api malam. J. Cara tukar ganti dan siapa yang akan menggantikan. Penempatan sentri. Penempatan sentri akan dilaksanakan dalam 2 keadaan iaitu seperti berikut. Pada waktu siang, sentri boleh ditempatkan secara berseorangan dan seberapa jauh dari pangkalan yang boleh. Sebagai panduan, jarak pengawal biasanya adalah di jarak pendengaran iaitu 80 ke 100 meter. Ini akan membolehkan amaran diberi lebih kepada anggota-anggota dalam pangkalan supaya tindakan dapat diambil dengan cepat. Yang kedua, pada waktu malam, sentri mestilah berpasangan dan tukar ganti di selang-seli. Adalah lebih berkesan untuk menempatkan pengawal di tempat kumpulan bantuan senjata MGR. Sistem amaran senyap harus diadakan untuk mengejutkan anggota-anggota yang lain dalam pangkalan seperti menggunakan tali perhubungan.
Faktor-faktor penempatan. Seorang sentri yang bertugas tidak boleh melepaskan tembakan jika tidak perlu. Ini kerana tindakan tersebut boleh mendedahkan kedudukannya kepada pihak musuh. Sebagai seorang ketua, faktor-faktor yang mesti diambil kira sebelum menempatkan seseorang sentri adalah seperti berikut. A. Tempat sentri mestilah selamat dan boleh mengawal tanah di sekelilingnya. B. Ditempatkan di jalan masuk ke pangkalan atau kedudukan pertahanan. C. Ditempatkan di luar pangkalan di jarak yang sesuai. D. Mempunyai alat perhubungan dengan pangkalan. E. Pada waktu malam, sentri mesti diletakkan berpasangan. F. Seseorang sentri tidaklah harus mengawal lebih dari 2 jam pada setiap kali bertugas. Kata jodoh. Penggunaan kata jodoh mestilah dijadikan cara yang terakhir sekali untuk pengenalan apabila cara-cara yang lain telah gagal. Kata jodoh mengandungi 2 bahagian, contohnya seperti rumah, terbang. Cara membuat cabaran adalah sentri mencabar dengan menyebut perkataan rumah, manakala tindak balas orang yang dicabar menjawab perkataan terbang. Jika kedua-dua bahagian pada kata jodoh itu ada perhubungan atau kata berganda, ia tidak boleh digunakan. Contohnya seperti gunung ganang, hitam manis dan sebagainya. Sebaliknya, perkataan yang digunakan adalah senang diingat tetapi tidak terlalu menonjol sehingga musuh dapat mengagak gandingan kata jodoh tersebut. Kata jodoh juga hendaklah diukur setiap hari berpadukan arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak atasan. Cara mencabar. Terdapat 2 keadaan mencabar iaitu pada waktu siang dan malam. Mencabar pada waktu malam adalah ditetapkan seperti yang ditunjukkan dalam jadual 7.1. Manakala mencabar pada waktu siang pula adalah sama seperti waktu malam. Tetapi jika orang itu telah dikenali terlebih dahulu, cabaran dan kata jodoh adalah tidak perlu. Saya sebagai tindakan sentri. Dan saya tindakan orang yang dicabar. Yang pertama, perintah. Berhenti, angkat tangan. Jelas untuk didengar. Berdiri, tegak dan angkat kedua belah tangan ke atas. Yang kedua, perintah. Mara atau jika lebih dari seorang, mara seorang. Seorang bergerak ke arah sentri dengan tangan ke atas. Yang ketiga, perintah. Berhenti bila orang itu sedang mara dan berada di jarak yang boleh didengar. Berdiri tegak dengan tangan masih di atas. Yang keempat, perintah. Siapa kamu? Dan cuba untuk mengenal pelawat tadi tanpa menggunakan kata jodoh. Sebutkan nama dan lain-lain pengenalan. Yang kelima, jika sentri masih lagi belum berpuas hati, beliau segera akan menyebut bahagian pertama kata jodoh itu. Umpamanya, rumah dan tunggu jodohnya yang betul. Sebutkan jodohnya dengan perlahan umpama terbang dan kenaikan diri serta nyatakan beberapa orang dalam kumpulannya. Yang keenam, perintah. Mara seorang demi seorang untuk dikenali. Orang yang dicabar hendaklah bergerak ke hadapan sentri sambil memperkenalkan diri kepada sentri seorang demi seorang. Audio Jungle.